seconds. 4, 3, 2, 1. Azan in song. Step by cam 1. Cam 1 slowly zoom in. Take cam 1. Cue. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Berikut rangkuman laporan utama. YB. Cue. Sektor pendidikan terus menjadi keutamaan negara. Kejayaan sistem pendidikan tidak hanya bergantung kepada dasar dan peruntukan, sebaliknya menuntut kerjasama erat antara kerajaan, ibu bapa dan warga pendidik. Paling utama adalah untuk ibu bapa datang ke sekolah, menerimanya secara tunai dan ada sesi bersama guru khususnya untuk mengetahui perkembangan pendidikan anak-anak. Dan seorang anak Last dengan SOT, lepas tu Fadila BSR. Ini sudah ada Satu lagi bahan sebelum aturannya. Jadi apa yang berlaku ni adalah pelanggaran 9, bukannya satu kegiatan yang memang Petronas. secara umum. 5. YA. Cue. Petronas telah memfailkan suatu notis usul di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Sementara itu, JJ boleh Petronas standby. tetap komited Kita untuk melaksanakan crossover operasinya match dengan lepas tulus ini. serta penuh tanggungjawab di Sarawak. Alright, stand by for next. Take cam 1. Cue. Baik, seterusnya untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita akan langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya, Cue, Met. Rashdam Amirul Sini, JJ. Ashraf Roslan. Silakan. Mix to JJ. Okey, thank you. Assalamualaikum dan salam Malaysia Take full. Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Next crossover Sabah. JJ boleh standby. Apa tadi? Apa versi 3? 7 second kan? Sabah kan? Sabar. Sabah tak ada delay kan? 5 5 je lah. 5 je. Next crossover Sabah. Masuk versi awal. JJ boleh standby. Preset boleh masuk. Preset 3. 3, 2, 1. Ada sound. B. Take B. How to B. Country standby. Mix to country. Q. Hari pertama sesi persekolahan JJ boleh 2026 standby. di Sabah berjalan lancar. Untuk perinciannya bersama QKK. Suara Syah. Silakan Suaran. Swing JJ. Take JJ. Ya, Beratul. Hampir Take full. 530,000 murid sekolah Kat rendah mic dan reader. sekolah menengah di Sabah memulakan sesi Item persekolahan bagi 9 tahun item. 2026 dan sementara Last item. PPS Dewan Kucing boleh Seri Dayang standby. Shah Bandar Padas Damin ditutup 3 petang tadi. Penutupan kedua-dua PPS berkenaan diumumkan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Baik, saudara JJ boleh standby. dari negeri di bawah Bayu kembali bersama Farhatul untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Okay, swing Salam JJ. Malaysia Madani. Mix to Silakan JJ. Q, terima kasih. Baik, terima kasih Suaran. Crossover A. Take A. Sound A. JJ boleh standby. Next crossover Sarawak. Take cam 3. Q. Situasi banjir di beberapa kawasan di Sarawak menyukarkan ibu bapa untuk mendaftar dan membuat persiapan anak-anak ke sekolah. Perkembangan lanjut bersama-sama Kuching. Fazrul Hisham Afandi di Kuching. Swing JJ. Mix to JJ. Ya, Farhatul. Take Banjir full. yang melanda beberapa kawasan di daerah Sebau dan Tatau menjejaskan JJ Dulu dia sedang standby. bergaul dengan orang, sekarang Lepas tu dia kita akan pergi ke crossover dia Terengganu. sebenarnya sangat happy, Recorded. sangat looking forward and excited Kita pakai come window to lagi, primary ya. school. Tapi pada awal lah kemas awal semalam bertudung. Memang buat awal prepare untuk dan okey, saya tak waktu sekolah itu. Ada rasa gembira juga, terharu juga adalah tangan darah membesar kecil je masanya membesar di mata kita lah. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari JJ Sarawak. standby. Salam Malaysia Swing Madani. JJ. Kembali kepada Farhatul untuk lebih banyak perkembangan Mix to dalam JJ. negara. Q, terima kasih. Fazril, terima kasih. Robi. Take B. Sound B. Crossover A standby. Crossover B boleh Crossover standby. Terengganu. Take cam 3. Q. Latihan kemahiran berkualiti di EdTech JTM dan kesiapsiagaan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu bagi menghadapi sebarang kemungkinan gelombang seterusnya musim monsun timur antara fokus berita dari Terengganu hari ini. Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Ada perinciannya. Take Silakan. A on window. Latihan Cek kemahiran full di EdTech Rashidi. JTM bukan sekadar melahirkan tenaga kerja. Mic operator. Ia memupuk semangat keusahawanan dalam diri pelatih sekaligus mampu merancangkan ekonomi setempat.
Perbarang itu dari Next. Sendiri, berita dari Terengganu. Salam Hello. Malaysia Madani. Two. Assalamualaikum. Q, terima kasih. Take full. Terima kasih Boleh Rashid. tadi boleh. Take full. Q. So be Sebagai usaha membantu pelajar sekolah rendah dan menengah khususnya daripada golongan miskin dan miskin tegak, Kerajaan Negeri Pahang peruntukkan 14.8 juta ringgit tahun ini bagi pelaksanaan program Tunas Makmur di bawah inisiatif Makmur Pahang. Take B. Q. Program yang bermula sejak 2022 itu menyediakan set bantuan peralatan sekolah bernilai RM100. Untuk barang Stand by for tambahan closing. barang sekolah. Take M2. You close it. Sekian berita wilayah. Assalamualaikum dan salam Slowly zoom bersinar. out. Itu dah. Tengok kameraman ada tak? sana. Tengok sini cam tu. Sebelah, sebelah. Belajar. Hidup ni kena belajar. Belajar lagi. Pandai ni. Oh, stres. Ini lebih. Saya fikirkan banyak lah. Berbayar.